Cerana kesumba, indah melati, cantik tersemat dambaan putri. Ilmu ditimba sepenuh hati, kekuatan umat minda bestari. Harum sungguh bunga kemboja, bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit sahaja, telitilah kandungan sehingga tamat. Mekar ansana, pandang tak jemu, bunganya luruh ke dalam raga. Buku laksana, lautan ilmu, dasarnya penuh mutiara berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Hajah Farizah binti Haji Ahmad, Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, yang dihormati Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Sektor, Pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, guru-guru dan para penonton sekalian. Saya, Cikgu Syarida binti Ibrahim, Guru Perpustakaan dan Media SMK Putrajaya Persin 181. Tanpa membaca, kita tidak akan jelas maksud dan intipati sesebuah buku. Buku tidak seharusnya hanya direnung dan dilihat kulit luarnya sahaja. Kita seharusnya membaca dengan menghayati isi kandungannya. Justeru, program bedah buku sememangnya suatu program yang sangat menarik. Hal ini kerana melalui aktiviti ini, kita akan dapat mengetahui pelbagai maklumat secara tersurat dan tersirat yang terkandung dalam sesebuah buku tersebut. Maka, tanpa melengahkan masa, dipersilakan Puan Nur Akmal binti Jaiz Elias Mat Jaiz, Pengetua SMK Putrajaya Persin 181, untuk berkongsi hasil bacaan beliau kepada kita semua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menceritakan tentang buku yang bertajuk Legasi Ketua Pengarah Pelajar Malaysia. Buku ini memaparkan biografi dan memoir tokoh-tokoh dalam bidang pendidikan tanah air yang telah meninggalkan legasi kelestarian sistem pendidikan negara. Buku ini merupakan genre penulisan yang berasaskan kenang-kenangan seseorang serta rentetan peristiwa penting yang berlaku dalam kehidupan tokoh tersebut. Buku unik ini ditulis oleh Khailani A. Jalil dan diterbitkan oleh Media Sinar Harapan dengan 234 muka surat. Penulis memaparkan kisah benar mengenai pengalaman, perjuangan, pengorbanan dan sumbangan barisan KPPM yang digarap melalui bidang tugas dan tanggungjawab kepimpinan dalam bidang pendidikan negara. Kisah tentang 14 orang KPPM bermula dengan Joseph Dormer Davis sehinggalah Tan Sri Dr. Muhammad Khair Muhammad Yusof. Perubahan sistem pendidikan negara selepas merdeka lebih menjurus kepada amalan satu sistem kebangsaan yang seragam dan menyeluruh meretasi sepadan kaum. Joseph Dormer Davis telah dilantik sebagai Ketua Penasihat Pelajaran pada tahun 1960. Beliau meneruskan sistem pendidikan sedia ada yang telah diasaskan di zaman pendidikan British sehingga pelaksanaan penuh dasar pendidikan kebangsaan dapat dilakukan. Dalam buku ini juga menceritakan mengenai memoir bapa kemodenan pelajaran iaitu Datuk Seri Aminuddin Baki. Beliau merupakan anak kelahiran Cemor Perak yang menjadi tokoh pendidik kebangsaan yang berjasa dalam menggerak kesedaran pendidikan dan meningkatkan pelajaran anak-anak Melayu di Malaysia. Antara perubahan besar yang beliau lakukan ialah mewujudkan asas pendidikan kebangsaan dan terlibat secara langsung dalam penetapan dasar pendidikan kebangsaan melalui Penyada Razak pada tahun 1956 dan laporan Abdul Rahman Talib pada tahun 1960. Datuk Seri Aminuddin Baki telah meletakkan asas yang kukuh dalam pembinaan sistem pendidikan negara melalui dasar pelajaran kebangsaan. Beliau telah mempersiapkan negara mengisi kemerdekaan dalam bidang pendidikan. Sepanjang tempoh persediaan negara menghadapi kemerdekaan, beliau tidak pernah jemu membakar semangat para pelajar dan masyarakat akan kepentingan belajar demi kemajuan bangsa dan negara. Beliau juga telah memperkenalkan tagline Sire Euro, Strong Implementation, Rapid Execution, Excellence Ultimate Reach of Organisation. Antara itu,
Buku-buku sebeginilah yang seharusnya kita baca dan hayati. Legasi Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ini menjadi penting kerana melaluinya pembaca mendapat maklumat mengenai ketubuhan pemimpin negara, pandangan, idea dan pendapat serta pendekatan pencetus perubahan dan kebijaksanaan dalam menangani sesuatu isu. Melalui buku ini, kita dapat mengetahui asal-usul dan jerit-perih seseorang tokoh pendidikan tanah air yang boleh dijadikan peringatan, tauladan dan pedoman dan menjadi iktibar kepada kita. Diharapkan segala yang tersurat dan tersirat dalam intipati buku istimewa ini dapat menarik minat generasi muda untuk lebih mengenali tokoh-tokoh dunia pendidikan negara, lebih menghargai sejarah negara dan mempunyai jati diri dan sekaligus dapat menarik minat membaca dalam diri mereka. Semua itu, jadikanlah buku sebagai teman karib dan guru yang berguna dalam mencari ilmu pengetahuan. Dengan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengetua atas perkongsian buku yang sangat menarik itu tadi. Benar kata orang, tak kenal maka tak cinta. Melalui program bedah buku ini, sesungguhnya kita dapat mengetahui dan mengenali barisan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia dengan lebih dekat lagi. Malah, kita dapat menelusuri titik tolak akan sejarah pendidikan negara sebelum merdeka hingga ke zaman ini. Segala rentetan bersejarah dilakarkan oleh tokoh-tokoh bidang pendidikan negara. Diharapkan melalui perkongsian ini dapat menyuntik semangat membaca dalam diri generasi kini agar celik akan sejarah dan tidak alpa akan asal-usul negara kita. Akhir kata, ingin saya bingkiskan dua rangkap pantun kepada para penonton. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.